Bengkong dan tahan nafas untuk sorok perut, hati-hati. Ni kesan buruk dia. Bila bengkong ketat sangat, organ dalam perut, usus, perut, hati semua kena himpit. Akibatnya, cepat sesak nafas, pedih ulu hati, perut makin kembung dan nak lawas pun susah. Lepas tu bila asyik pakai, otot perut jadi malas bekerja. Bengkong yang buat kerja, bukan otot kita. Bila buka bengkong, perut nampak lagi bulat. Tahan nafas pun sama. Oksigen kurang, jantung laju, kepala pening. Kalau tahan lama, boleh ganggu cara kita bernafas sebab diafragma dah terlatih salah. Bila dua-dua digabung, bengkong ketat dan tahan nafas, tekanan dalam perut naik gila-gila. Angin dan asid boleh naik ke dada, bawah perut pun boleh rasa berat dan susah nak kawal air kecil. Kesimpulannya, bengkong cuma sorok perut, bukan rawat. Nak betul-betul kemas, kuatkan otot core, kurangkan makan dan tegakkan posture. Baru perut kempis secara sihat. Lagi tips, saya sambung dalam video akan datang. Jemput follow, like, komen dan kongsikan dulu video ini.